Uish, memang bahaya ni betul. Apa bahaya ni, T-Rex? Hah? Ni lah, di kota luar dia ada UFO. Orang-orang ni nak cari UFO terlepas. Wush, memang bahaya ni. Nanti kau tahu kejur gerang. Betul lah, orang kata kalau nak cari UFO kena guna alat ini. Ha, kan bagus kita cari UFO kat sana tu. Setuju juga ni. Oh ya Anya, ada kat bilik sana tu. Ah, alat tu ada ke kat bilik? Ya, betul sekali tu. Dah, jom kita cari. Aku rasa tak sedar hati je. Aku di mana? Hah? Hadirat. Oh, hampir saja. Lu siapa T-Rex palsu? Aku adalah Creepy T-Rex. Dan aku di mana? Rafi di mimpi buruk. Mainkan nonton horor di tengah malam hari. Hati-hati semua, bakalan kamu mimpi buruk. Tidak. Kamu dah lambat. Ah, mimpi je. Hehehe. Ngeng. Apa benda tu? Rosa ke? Hai Taufik, tengok TV bro. Oh ya, hari ni ada UFO ni, kau tahu. Kau nak hancurkan tempat kau. Apa? Ini ke tempat ni? Ya betul. Sekejap aku cari dulu. Tu pun. Ini T-Rex ke ni? Ya, emang kenapa? Ni. Itu siapa yang mata merah-merah tu? Itu kau yang buat tu, yang suka tubuh-tubuh tu. Mana ada? Aku bukannya yang bertumbuh-tumbuh. Dah, kau cari lain betul-betul. Aku tengah cari UFO ya. Dah, aku dengar ring-ring dulu. Hei, dengar aku ya, dengar cakap. Lepaskan saya. No, aku takkan lepaskan kau sebab kau suka tubuh-tubuh dan ikut aku dekat pos aku. Ini dia, aku dah cari dia. Ini ke? Ya, selamat kembali T-Rex dan Anya.